bakar rokok. Ini perancangan. Mereka takut dengan perancangan. Perancangan, plan mereka. Saya kadang-kadang sesuka dedahkan plan mereka, apa yang mereka nak buat. Ekor baru. Saya ni bukan peramal. Macam saya cakap lah, saya membaca, saya pengalaman. Pengalaman ni mematangkan kita. Daripada pengalaman, semua ni pengalaman. Daripada pengalaman, kita tengok, kita baca. Saya macam tu, lepas tu saya membaca, dapatkan maklumat. Lepas tu saya bagi tahu pada mereka-mereka yang baru-baru nak up ni. Bila Tun Mahathir buat payung besar Melayu, kalau kau faham, kau tak ada ong-eh dah. Betul tak? Bila Tun Mahathir buat payung besar Melayu, kau tak ada ong-eh dah. Kau dah nampak dah. Ini besar ni. Ini game besar dah. Tapi bila kau tak tahu, kau sejarah tak tahu, pengalaman tak ada, baru nak up, kau akan mulalah. Oh ni kenapa tak pergi pada parti politik? Kita besok pun nak kena pakai parti. Yang satu pihak lagi pula bagi tahu kenapa tak libatkan yang lain, kenapa tak libatkan Cina. Ini dah 3 minggu, kenapa tak bergerak-gerak lagi? Korang bodoh. Tu je sebenarnya. Kau tak tahu apa pun. Tapi sebenarnya, kalau kau nak fikir tu, Tun buat payung besar Melayu, semua ada dalam tu, kau dah nampak dah. Kau dah tahu dah, ini game besar. Cuma takkanlah benda tu nak cerita. Betul tak? Takkan nak cerita, kau pun siapa nak ceritakan kau? So berbalik pada tadi. So kalau dia sepak 1,000 kat korang, kau ambil? Katalah UMNO cawangan ni dia bagi kau, dia panggil 1,000. Sebab SPRM dengan dia orang. SPRM Azam Belen kan dengan dia orang. SPRM akan jaga dia orang lah. Tak ada rasuah dah masa tu. SPRM dengan dia orang. SPR dengan dia orang. SPRM dengan dia orang. Polis dengan dia orang. Semua dengan dia orang ni. Semua dengan dia orang. So dia bagi kau RM1,000, RM2,000, RM3,000. Kau ambil? Korang ambil tak ambil? Ambil tak ambil? Saya tanya dengan korang ni. Ya. Ambil kena ambil. Rezeki jangan ditolak. Musuh jangan dicari. Terima kasih Datuk Seri. Kan? Bermuka-muka dengan mereka. Terbaik ini kali kita bagi UMNO. Confirm. Sebab UMNO yang minta banyak. Kenapa UMNO minta banyak? Sebab UMNO confident dia boleh bagi kursi, 50 kursi kepada Anwar Ibrahim. Cina akan bagilah 40. Tapi sebab dia ada duit sekarang ini, dia akan sepak duit. So, dia bagi ambil. Ambil. Rezeki jangan ditolak sayang. Ambil, tetap ambil. Bermuka-muka, terima kasihlah. Ya Allah, terima kasihlah. Saya akan pastikan undi PHBN. Yeah. Hari mengundi, tak ada. Sekarang, Perikatan Nasional, pangkah PN. Tu cara ajar dia orang. Nampak? Tapi, korang ni faham. Yang lain,
Kita ni faham. Korang dah faham dah. Yang lain ni, yang tak tahu apa-apa ni. Sebab ada orang dia kata, tengok PN tak bagi duit pun. Undi bukan dapat apa-apa pun. Nampak? Kan ada mentaliti macam itu. Inilah kita kata itu hari. Antara maruah dan rasuah. Orang Melayu akan pilih yang mana? Maruah dan rasuah. Korang akan pilih yang mana ni? Inilah korang akan buat ketetapan. Koranglah akan buat keputusan. Antara maruah dan rasuah. Tapi ingat saya cakap. Duit ambil. Undi jangan bagi. Jangan bagi. Kalaulah kata calon tu bagus sekalipun, jangan bagi. Kita nak win the war. Kononlah dia ni bagus, servis macam ni lah. Adun UMNO katanya ada yang bagus lah. Tu dekat Melaka, duyung kan. Ya. Tapi ini bukan pasal dia. Ini nak selamatkan negara. Ingat misi ni nak selamatkan negara. Dan sedifahamkan, kemungkinan besar pilihan raya ni 16 ini serentak dengan Melaka dan juga Johor. Serentak. Dan kemungkinan besar Sabah pun sekali. Ataupun Sabah dia orang buat asing. Tapi possibility untuk serentak sekali ada. Bermakna pilihan raya umum Sabah, Melaka dan juga Johor serentak diadakan pilihan raya. So bagi Sabah, Johor dan Melaka, Parlimen dan DUN, dan seluruh Malaysia, Parlimen. Ya, kemungkinan perkara tu berlaku, boleh jadi. Oh, tadi nak pukul 12 lah. Saya rasa dia limitkan saya sampai pukul 12 lah. Dia padam sebab dah pukul 12. Kan biasa-biasa kan ending pukul 12. 10 sampai 12. Mungkin dia bagi secan kot tadi kot. Kan? Apa kau lah. Sabah for Sabahan. Undi parti lokal Sabah. Ingat ni. Sabah undi parti lokal Sabah. Dapat orang Sabah dan anak Sabah undi lokal Sabah. Pemimpin Sabah kena bersatulah. Kita Melayu fokus tanah Melayu ni. Melayu untuk tanah Melayu. Besok sekolah je lah. Besok saya nak start lah exercise. 26 hari bulan ni nak sadur sikit lah. 26 hari bulan turun kat KL ni. Himpunan turun Anwar. Aku nak steady lah sikit. Besok exercise lah. Besok diet. Susah diet ni. Cubalah semampu yang boleh kan. Okey, kita buka soalan lah. Lama tak pergi gym ni. Ya, oat lah. Oat dengan protein. Ada dah tu, tak blend lagi. Dia kena blend. Oat dengan protein dia kena blend. Kes H2O. Kes apa? Isyamuddin. Isyamuddin digantung. Isyamuddin Hussein ni digantung oleh UMNO. 6 tahun. Dia digantung UMNO 6 tahun. Semalam saya ada baca berita. Menteri Besar Johor, On Hafiz, anak saudara dia lah, mohon supaya penggantungan Isyamuddin ni ditamatkan lah. Isyamuddin mana penggantungan dia terbatal lah. Kan? Tapi tadi dengan kata Abang Joe, bukan, Datuk Joe Gani bagi tahu bawa ke Majlis Kerja Tertinggi UMNO. So kita tengok lah. Isyamuddin ni antara operator langkah Sheraton lah. Sebab tu kalau ada orang claim kata dia lah antara yang terlibat langkah Sheraton. Engkau TikToker je pohon. Awak tu TikToker je. Awak tak terlibat apa pun. Awak TikToker je. Buat kerja TikToker sudahlah. Kan? Kita pun tak adalah nak cakap kita terpaling walaupun kita terlibat. Kan? Buat kerja TikToker sudahlah. Bayar hutang aku 7,000. Tak bayar lagi hutang aku 7,000 ni. Johor bila agak serentak dengan PRU ni? Tahun ni. Lokman senyap lah kena maki tu lagi. Senyap lah. Ketua polis baru ni dia orang Anwar Ibrahim lah. Kita tengok lah dia. Kan? Dia special brand. Ketua polis negara ni cawangan khas. Cawangan khas. Sebaca dia punya biodata dia,
Daripada dia keluar pegawai, rekrut pegawai, dia cawangan khas. Jadi kalau dia cawangan khas, bermakna dia ada simpan lah video Anwar Ibrahim. Kalau dia cawangan khas, bermakna dia ada simpan video Anwar Ibrahim. Kau setuju tak? Dia ada simpan video Anwar Ibrahim. Video apa? Macam-macam video. Tak tahulah, takut dia jadi Ketua Budi Negara sebab dia ada video Anwar Ibrahim. Anwar pun takut video keluar, lantik dia Ketua Budi Negara. Mana kita tahu? Ya, special brand. Cawangan khas kot. Dia orang lah ada video Anwar Ibrahim. Macam-macam video. Tu sebab kena jaga. Saya fikir kak. Kena blackmail kot dia ni kot. Mungkin lah, mungkin. Kita tak tahu. Sebab dia cawangan khas. Video punai. Ulas ke Mak Hussein lalat kena saman dengan MB. Mak Hussein ni dia budak lagi lah. Dia budak. Dia ni pasal dia kerja dengan Jecom. Dia dibayar gaji oleh Jecom. Dia kerja dengan Jecom. Dia UMNO, Jecom bayar gaji. Dia orang ni yang hari ni pertahankan gila-gila ni sebab dapat duit. Sebab dapat duit yang jadi macam tu. Macam geng-geng TikToker ni, Mak Bedak lah, Harun, semua ni sebab dia bayar duit. Dia dapat duit, dapat payment. Ada yang 8,000, ada yang 5,000, ada yang 3,000. Jadi dia orang buat ni kerana duit. Jadi tu saya cakap tadi, kalau pergi pilihan raya nanti, kalau kau disepak duit, adakah kau akan ambil duit tu dan kau akan undi mereka? Adakah kau ambil duit kau undi mereka? Janganlah macam tu. Dan macam dia orang ni sekarang ni, dia orang ambil duit tu pasal dia orang buat pertahankan walaupun dia tahu salah. Sebab dia dapat duit. Apa aku dapat? Jadi kita jangan macam tu lah. Antara maruah dan rasuah. Kita pilih yang mana? Kita buat ketentuan. Kita buat keputusan kita. Bunga PRU makin dekat. Ya, kalau tak adalah Nurul Izzah dan Puni Poka dilantik sebagai... Saya ajak korang fikirlah. Kalau pilihan raya 2027, kenapa sekarang dilantik Pudin Poka dengan Nurul Izzah sebagai pengarah pilihan raya? Kita fikir baliklah. Benda simple je. Kenapa? Kalau pilihan raya lambat lagi, kenapa nak lantik sekarang pengarah pilihan rayanya? Sebab around the corner lah. Cuma Anwar ni masa tak banyak. Masa dah tak banyak. Dia kejar masa. Dia kejar masa. Around the corner. But ada step-step dia lah. That's why 26 ni kita turun. 26 ni kita berhimpun. Kita tunjukkan ni rakyatnya ni. Suara rakyat, suara keramat ni turun. Daripada sekarang kita kena kempen, kena bercakap. Semua rakyat kena bercakap. Kita buat macam Aisyat dulu. Kau ingat tak Aisyat dulu? Bila kita ramai-ramai turun, berhimpun, kita menggagalkan Aisyat. Ingat tak? Kita gagalkan Aisyat ni. Sekarang benda yang sama lah juga. Sebab daripada sekarang kena bercakap. Itu kalau Anwar dia sempat lah. Kalau dia dah collab dulu, paling kita tahu. Kalau dia collab dulu, mana kita tahu? Kita tak tahu kalau dia collab. Tiba-tiba dia collab ke apa? Buatnya dia collab ke? Lain cerita lah bang. Masa dah tak banyak lah untuk Anwar Ibrahim lah. Rakyat tak bersama dengan dia. Dia jam kat situ lah. Dia sebenarnya bila rakyat tak bersama dengan dia, dia jadi jam lah. Dan hari ni social media ni makan diri dia balik. Makan diri dia balik. Guys, korang tahu tak penyokong-penyokong dengan Anwar Ibrahim ni sekarang ni? Kau tahu tak yang keliling dia yang ada sekarang dia tinggal siapa? Betul-betul yang tinggal dengan dia. Kau tahu tak siapa? Yang keliling dia yang tinggal dengan dia, kau tahu tak siapa? Guys, yang keliling dengan dia tinggal ni je guys. Ni. Yang telah pun declare oleh ketua pemuda geng wayar putus. Mereka akan ni geng wayar putus, orang tua semua ni. Kerajaan yang ada ini. Pada 26 hari bulan nanti. Satu perhimpunan besar. Tujuan untuk apa? Untuk menjatuhkan Perdana Menteri Malaysia. Saya memberi amaran pihak Sekpo tertubuhnya Sekretariat Gerak Tempur ini adalah untuk apa? Untuk mempertahankan kerajaan madani.
untuk mempertahankan Perdana Menteri, institusi Perdana Menteri yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jika kamu boleh buat roadshow, kami juga boleh buat roadshow. Kalau kamu boleh pergi ke Sogo, kami juga boleh pergi ke Sogo. Ini adalah ingatan kami dan kami tidak sekali-kali akan berundur. Jika kalian ingin mencemarkan dan menjatuhkan kerajaan yang kita tahu lahirnya kerajaan perpaduan ini di atas ilham dan idea daripada Istana Negara, di atas ihsan dan juga pandangan jauh Duli Yang Maha Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kalian tidak langsung respect kepada institusi raja yang inginkan supaya negara ini berada pada tahap yang lebih tinggi, dan mereka, Duli Yang Mulia Tuanku, telah memilih Datuk Seri Anwar, dan baru 2 tahun setengah menghala ke 3 tahun daripada 2017 adalah tarikh terakhir pimpinan Datuk Seri Anwar. Tidakkah kalian dapat menunggu sehingga kalian telah declare bahawa kalian mau menjatuhkan PMX ini? Jadi saya menyeru pada semua rakyat, semua penyokong-penyokong kerajaan perpaduan, sesiapa sahaja yang menyokong PMX dan institusi diraja, mestilah menyokong dan menolak perbuatan pembangkang yang telah pun declare oleh Ketua Pemuda PAS sendiri. Mereka akan menjatuhkan kerajaan yang ada ini. Pada 20 Guy, dia 3 orang je, Guy. Dia 3 orang je. Ni nama dia geng wayar putus. Geng wayar putus, geng tua-tua ni, geng wayar putus. Dia tak ada orang dah dengan Anwar Ibrahim. Kau perasan tak ni? Setakat ni tak payah percaya lah. 3 orang, dia tak ramai dah. Tambah seorang lagi tu, Rani Kuluk. Tapi ni, dah lama saya tak dengar. Saya yakin korang tadi dengar kan? Kerajaan ini, yang mana telah mendapat perkenan si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Nampak? Dia mula dah balik dah. Dia main dah. Sebab Anwar dah melingkup, dia pun mulakan balik. Ini kerajaan Yang di-Pertuan Agong. Bermakna ini melawan Yang di-Pertuan Agong. Engkau sembunyikan titah addendum. Al-Sultan Abdullah Yang di-Pertuan Agong sebelum ni perkenan Anwar sebagai Perdana Menteri. Bila dia keluarkan titah addendum kepada Datuk Najib, engkau sorokkan titah addendum dia. Hari ni, engkau modalkan balik si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini adalah ihsan. Tahu pula, saya sebut Anwar sepatutnya sampai 2027. Engkau faham tak ni? Habis dah, masa tak banyak dah. Masa dah tak banyak. Dan kita ramai, rakyat ramai. Tapi semua kena bercakap. 26 kita turun. Bagi tekanan. Ni bukan pak-pak-pak pula. Aku cakap bagi tekanan. Macam ni, bagi tekanan. Korang ni salah faham tak ni sekarang? Bukan betul korang ni. Kena bagi tekanan kepada Anwar Ibrahim. Ya. Kau tengok ni, 3 orang ni. Goyang. Dia orang dah goyang dah. Dia orang tengah dalam ketakutan. That's why penting. Saya cakap, saya layan juga kadang-kadang kan, tengok Anwar Ibrahim cakap kan, macam ni yang kau dengar kan. Saya ada simpan lah, bagi kau dengar. Cuba kau dengar ni. Bukan ni. Mana Oh, dia lupa. Saya nak pesan lagi satu. Saya nak pesan. Please guys.
Bijaksana. Ingat bijaksana. Kita nak marah, kita boleh marah, tapi bijaksana. Saya tak nak korang masuk perangkap. Kau punya kemarahan ni kau kena kawal. Kalau kau tak kawal, kau akan masuk dalam perangkap. Bijaksana. Okay, contoh. Ni dah banyak kali dah. Sepatutnya dia jadi pengajaran lah kepada kita semua. Ini nak dapatkan simpati. Simpati. Ini propaganda nak dapatkan simpati. Cuma saya tak tahu. Betul ke lelaki ni cakap ataupun memang dirancang untuk mendapatkan simpati. Untuk Nurul Izzah mendapatkan simpati. Saya nak kita sama-sama dengar, fikir. Boleh Seorang penyelam berhadapan 11 pertuduhan melakukan hantaran jelik di Facebook terhadap Timbalan Presiden PKR Nurul Izzah Anwar. Bagaimanapun Ruslan Mat Ali 48 tahun mengaku tidak bersalah sebagai pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Fuad Uthman. Bapa kepada 3 anak itu yang dihadapkan ke Mahkamah Session Sepang antara lain berkata dia tidak tahu komen disabitkan ke atasnya berikutan telefonnya jatuh ketika memancing dan hilang. Mengikut pertuduhan pertama hingga ke-10, dia didakwa menggunakan akaun Facebook Ruslan Mat Ali secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komen yang jelek sifatnya terhadap Nurul Izzah dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Bagi pertuduhan ke-11, Ruslan didakwa secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komen yang julid melampaui sifatnya terhadap anak Perdana Menteri itu. Kesalahan dilakukan antara 2 Januari hingga 25 Februari lalu antara jam 4.32 petang hingga 5.12 pagi. Berikutan itu Ruslan didakwa mengikut Seksyen 233-1-E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 233-3 Akta yang sama, memperuntukkan hukuman denda minimum RM50,000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Ruslan yang tidak diwakili peguam memohon jaminan dikurangkan kerana tidak berpendapatan tetap selain menanggung 3 anak dan sudah bercerai. Mendengar hujahan kedua-dua pihak, Hakim membenarkan jaminan RM10,000 dengan surat penjamin dan sebutan kes pada 18 Julai ini serta kes dibicarakan bersama. Okey. Saya tak pasti. Sebab kau saya tak pasti ini betul. Okey Kita kena fikir. Bila keluar berita ni, apa yang korang terlintas? Teruk lelaki ni. Kenyataan jelek terhadap Nurul Izzah. So dia automatik akan bagi simpati kepada Nurul Izzah. Betul tak? Kesian dan simpati kepada Nurul Izzah. Betul ke tak? Come on, kita fikir sama-sama guys. Benda ni kena fikir. Bila kita tengok tadi berita tadi, dia automatik akan jadi simpati, kesian kepada Nurul Izzah. Okey. Social media. Saya tak tengok kenyataan jelek ni. Saya tak tahu apa yang dia cakap. Kalau benda ni biasa mahkamah ni, benda tu viral awak. Benda tu viral. Tapi saya tak dapat kenyataan tu. Apa yang kenyataan jelek dia? Aku tak tahu. Saya tanya kat member tak dapat. Tak tahu apa kenyataan jelek tu. So sama ada benda ni wayang dirancang untuk simpati kepada Nurul Izzah sebab nak berhadapan dengan pilihan raya ni, ataupun memang lelaki tu geng Rafizi. Mungkin geng Rafizi dia marah kerana pemilihan PKR. Mungkin tetapi kita tak dapat. Kenyataan tu tak dapat. Kita tak tahu apa yang kenyataan jelek tu. Okey, itu pertama. Keduanya, kalau betul perkara tu berlaku sekalipun, yang ini saya nak minta tolong dengan semua. Musuh kita, siapa? Siapa yang kita nak turunkan? Siapa guys? Anwar Ibrahim. Kita nak jatuhkan dia. Izzah ke siapa? Semua yang kau jangan cuit. Sekarang ni semua jangan cuit. Kita fokus turun Anwar ni. Kita fokus balon dia. Balon macam mana? Balon tentang dia punya kesalahan, dia punya gagal melingkupkan negara, General Service Tax, parodi lah. Kau balon yang itu je. Yang lain jangan cuit. Jangan kacau. Fokus Anwar Ibrahim. Bagi rakyat betul-betul meluat. Menyampah aku dengan kau ni. Macam tu. Sebab kita nak turunkan dia.
Sebab kita nak hantar mesej kepada majlis gaji-gaji Melayu. Rakyat tak nak Anwar Ibrahim. Nampak tak? Kan saya cakap tadi, nak jatuhkan DAP, jatuhkan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, punca dia Anwar Ibrahim. Cuma yang ni seagak macam, lepas tu pula, kes pula 10 hari bulan Julai ni, bulan lepas ni. Jamin RM10,000, besar sangat. Jamin RM10,000. Besar RM10,000 jamin tu. Kalau tanya sebesar. RM10,000 jamin, besar. Okay, siapa sampai RM10,000 ni? Jadi, whatever lah. Sama ada dia wayang ke apa pun, tapi jangan masuk perangkap. Ini perangkap. Sebab tu kalau kita marah sekalipun, kena bijaksana. Berfikir dulu baru cakap. Jangan kita cakap baru kita fikir. Apatah lagi kalau ada kenyataan-kenyataan yang berusuk ugutan. Jangan keluarkan. Ingat saya minta tolong. Saya nak korang berjuang bersama-sama. Saya nak korang jadi sebahagian bersejarah. Tapi saya tak nak korang jadi sebahagian sejarah. Dah korang kena tangkap pula. Tapi macam sekarang ni alhamdulillah. Tim Alabot cakap. Seorang pun tak kena lagi lah. Steady. Aduh. Saya nak bakar okok. Saya nak bagi kau dengar boleh tak? Kau tengok Kau tengok ni contoh Contoh orang cakap hasil kerja yang bagus. Contoh hasil kerja yang bagus. Kalau kau ada kepakaran, kau orang buat. Kamu dah hafal dialog? Sudah, Tuan. Cuba cakap. Ini sekarang ni SST. You kena ada pertama yang perdebatan di antara SST dan GST. Bagus. Sekarang kita mulakan. Pegang di tempat. Baik, Tuan. Masa awak berlakon, pejam mata ya? Pejam mata. Ya. Baik, Tuan. Cara-cara awak mengeluarkan perkataan dengan penuh perasaan awak. Baik, Tuan. Bagus. Kamera ready? Ready, Tuan. Kamera! Action! Ini sekarang ni SST. You kena ada pertama yang perdebatan di antara SST dan GST. Ada kita dulu Anwar sokong betul. Sebagai Menteri Kewangan, saya masih ingat jawapan saya di Parlimen. GST itu adalah sistem percukaian yang di antara yang efisien dan transparent. Apa kau bikin dialog sendiri ya? Masa itu saya Menteri Kewangan, saya tangguhkan. Tapi terpaksa kita tangguhkan. Mungkin orang tak setuju ini, dia pakar ekonomi dia berbeza pendapat. It's fair. Tapi banyak yang terkena. Okey, kita bagi penjualan kita, gula tak kena, beras tak kena. Ya. Tapi dia beli barang dia, yang lain dia pergi naik bas. Semua tu cara tidak langsung, GST itu, dia maknanya menyeluruh. It is transparent, senang, efisien pelaksanaannya. Apa yang kau merepek ni, syaitan? Kamu dah hafal dialog? Sudah, Tuan. Cuba cakap. Yes. Sekarang ni SST. Ini kreativiti tau. Ini benda yang kita semua ada kreativiti. Korang ada kelebihan. Saya tak pandai ni. Ada Abang Rocker Malaya tu dia boleh buat suara kan. Ini kreativiti tau. Contoh. Kita kena buat. Kena tak? Apa kau merepek setan? Kena tak? Kena. Sebiji. Kadang-kadang saya tengok kan, saya save. Saya cakap, baguslah. Rakyat lah. Ini kebangkitan rakyat lah. Rakyat memang kreativiti lah. Kita kena tunjukkan. Ikut korang lah cara macam mana. But, ini pun konten lah. Ini konten. Kita nak banyak konten lagi ni lah. Konten banyak. Biar semua orang bercakap. Tadi akaun TikTok Maggi Kari. Ni baru ni. Ada baru. Semua pun perasan ni. Ada baru ni. Kamera. Running. Go. Running. 51/1. Action. Malaysia kekal teguh terpasak. Sementara
Malaysia telah menjadi antara negara yang terawal dan tangkas bertindak melindungi kepentingan industri, perniagaan dan kebajikan rakyat. Langkah-langkah strategik telah diambil secara menyeluruh dan terangkum dengan penglibatan pelbagai pihak demi memastikan kestabilan ekonomi dan daya saing negara terus terpelihara. Keutuhan Kan setan syaitan. negara tidak hanya terletak pada angka pertumbuhan semata, tetapi juga pada produk tempatan dan ketahanan industri domestik terus menjadi tonggak yang memperkukuh ekonomi. Apa yang kau merepek ni syaitan? Kamera. Hai, ini ekor Maggi kari. Aku pun tak tahu dari ni. Mana datang pun tak tahu. Ini baru muncul ini. Macam-macam ni buat. Benda ada pertama. Kamu lah. Ini ya. Tapi suka-suka jugalah. 2 hari lepas saya tengok satu video lah. Video sedih lah, sedih. Tun Mahathir ni tak banyak kawan tau. Tun Mahathir tak banyak kawan. Orang kata Tun Mahathir ni kroni, macam-macam lah. Tapi hari ni balik kepada Anwar Ibrahim kan? Balik kepada Anwar Ibrahim. Cuma Tun Mahathir ada seorang kawan tu. Kawan dia ni banyak bantu dia lah. Baik yang ini pun dia orang kata kroni juga. Tapi kawan dia ni kalau orang kata kroni pun tak apalah. Sebab dia bina tabung haji, ya. Felda, Pekra, dia bantu Tun Mahathir untuk kepentingan orang Melayu. So dia tak sihat. Jadi Tun Mahathir ziarah dia lah semalam lepas. Saya nak bagi kau dengar Wala hawla wala quwata illa billah ilal Go with Tuan bahasa Arab pun pandai. Thank you. Saya pun boleh bahasa Arab. Tapi tak bisa saya pegang kamu. Saya boleh Bismillahirrahmanirrahim. Itu bahasa Arab. Pandai. Pandai. Mesti pandai. Kawan saya mesti pandai. Kawan saya mesti pandai. Allah will handle them. Don't worry. Leave to Allah. Thank you. I know what you mean. You know what I mean. I wish to God, I will pray for you. Pray for you. You are nothing wrong. Your intent is always good. Allah knows what is in your intention. Near you too. Very important. Mami. Oi. Ditun pergi dah. Wala hawla wala quwata illa billah ilal You will live to Allah. You will live to Allah. Allah tahu. Sebab tu kenapa saya ikut Tun kan. Tun bukan buat untuk diri dia. Tak. Dia bukan buat untuk diri dia. Dia buat untuk bangsa dia, negara dia, agama dia. Tadi tu Tan Sri Hanafiah. Tan Sri Hanafiah ni kawan lah. Tun Mahathir tak banyak kawan. Dia tak banyak kawan lah. Banyaklah yang dia bangunkan untuk negara ni bersama-sama dengan Tun Mahathir. Banyak. Kalau kau orang ada masa, kau pergilah tengok sejarah Tun Mahathir ni. Tengok. Macam dia ambil Guthrie lah. Macam dia ambil Guthrie kan. Tengok watak-watak tu semua. Memang ada kena-mengena dengan Tun Mahathir. Sebab tu dalam kita nak menyelamatkan negara ni, kena letak orang yang boleh dipercayai. Jadi janganlah kita terasa hati ataupun rasa macam kenapa tak aku. Bukan, sebab ni benda ni besar. Ni tentang bangsa kita, negara kita. Kan? This is Tun Mahathir lah. Kan? Ramai buta hati kan. Kita tak menghargai permata yang ada depan mata tau. Ya, permata depan mata ni kita nampak. Dibutakan, dipekakkan. Ya, tabung haji, Ilham, Tan Sri Hanafiah. Ya, tadi tu. Kan.
You will live to Allah. You will live to Allah. Kita pun samalah. Kan? Kita berusaha, kita berserah pada Allah. Tapi kita tak berusaha, macam mana kita nak serah kepada Allah? Kita tak berusaha dulu. Sama macam kita nak turunkan Anwar Ibrahim ni. Kan? Kita semua nak Anwar turun. Ada ke yang tak nak Anwar turun? Walanon lah. Kita semua nak Anwar turun. Tapi kita tak berusaha. Macam mana pula kita nak turunkan Anwar Ibrahim tapi kita tak berusaha? Kita semua kena berusaha lah. Sebab tu saya cakap, ini bukan pasal orang politik lagi dah. Ini bukan pasal Perikatan Nasional lagi dah. Ini rakyat. Kebangkitan rakyat, gelombang rakyat, suara keramat. Bukan pasal individu mana-mana dah. No. Kita berusaha lah. Berusaha semampu yang kita boleh. Apa dia? Bercakap. Bercakap, kita turun. Kita buat yang kita mampu lah. Kan? Kadang-kadang kalau macam Tuan Mahathir ni kan, ya nangis pun ada. Kan? Tak tahu lah kan. Dia bukan taksub tau. Dia bukan tak, betul tak? Korang yang suka Tuan Mahathir ni, dia bukan taksub tau. Dia bukan macam Walanon taksub dengan Anwar Ibrahim. Bukan. Dia bukan taksub. Dia sayang tau. Sayang yang macam, bukan sebab Tuan Mahathir ni, because negara ni, pasal bangsa ni tau. Kan? Apa yang dia buat, apa yang dia bangunkan, apa yang ada hari ni lah. Apa yang ada hari ni, ni sekarang ni. Ni kita duduk dekat internet ni. Siapa? Dia lah. Internet hari ni, dia lah. Kalau fikir balik, internet ada dia dulu. Mula-mula internet ada kan orang dah balon dia. Maha Fir'aun lah, fitnah. Dia boleh je tutup. Tapi dia orang tak habis-habis. Oh dulu kalau Mahathir, kalau lawan Tun Mahathir, ISA. Salah tu. Cuba kita buat kajian sikit. Oh dulu kalau Tun Mahathir, kalau cakap dia sumbat ISA. Internet masa tu zaman Tun Mahathir. Kau orang fitnah Tun Mahathir, Maha Fir'aun. Tun Mahathir tak tangkap pun korang. Tapi bila kau merusuh, kau buat rusuhan, kau nak buat keganasan, polis tangkaplah kau. Tak betul ke saya cakap? Dia orang nak buat keganasan, dia orang nak buat rusuhan, tangkaplah. Tapi yang kau orang duk mengata ni, ceramah seluruh negara, mana ada Tun Mahathir tangkap? Tapi dia orang cakap, oh, Tun Mahathir dulu kalau bersuara, sumbat essay. Kau dulu nak buat rusuhan, kau nak buat demonstrasi, polis tangkap kau. Tapi yang kau kutuk Tun Mahathir tu, Maha Fir'aun semua tu, kau dalam peta-peta ceramah semua tu, tak ada kena tangkap pun. Hari ni, sikit-sikit report. Lepas tu tangkap. Report tangkap. Betul tak? Komen kunyit pun tak boleh. Ni, kerajaan zalim ni. Semua benda ni. Sekat pejabat awam tak boleh bercakap. Zaman Tun Mahathir ada ke tak bagi pejabat? Tak ada. Ni, sekarang ni. Lagi teruk. Jadi report tangkap ugut. Betul ugut. Ni sekarang ni. Jauh beza, jauh. Betul saya cakap. Ni last stand. Tun Mahathir. Bukan pasal Perdana Menteri, dia pun dah cakap dah. Tapi kita nak betulkan sistem ni. Lepas tu berbalik orang cakap siapa Perdana Menteri. Guys, siapa Perdana Menteri yang naik pun, kalau masih sistem yang sama, dia akan rosak. Siapa saja Perdana Menteri yang naik, kalau sistem masih sama, dia akan rosak. Dia akan barai, dia akan hanyut, habis. Bersih macam mana orang tu pun bila dia naik, dugaan yang dia ada ni, ujian yang dia akan dapat kat situ besok, habis, melingkup. That's why lah kenapa kita cakap selamatkan negara. Macam mana nak selamatkan negara? Orang Melayu kena bersatu dulu. Bila orang Melayu bersatu, China dengan India akan ikut. Bila dah besok dapat kuasa, kita betulkan balik apa yang tak betul. Banyak benda tak betul. Kuasa Perdana Menteri terlalu besar. Tengok macam sekarang. Dia Perdana Menteri, dia juga Menteri Kewangan. Tak betul lah tu. Semua orang duk sembah Perdana Menteri sebab nak cari makan. Semua projek-projek. Tak betul tu, salah. Tak betul cakap. Salah. Banyak benda. Banyak, terlalu banyak.
Jadi macam mana nak bersihkan? Itu tak kira penyawak-penyawak awam lagi. Jadi kita kena stop, betulkan dulu. Reset negara ni. Reset. Tapi nak sampai kepada reset, dia kena berlaku revolusi. Kita nak reset negara ni. Lepas tu baru reborn balik. Baru bina balik negara ni. Tapi sebelum sampai reset, sebelum kita nak reborn balik negara ni, kita kena berhadapan dengan revolusi. Sekarang ini, tengah revolusi lah ni. Kalau korang nak nampak, kalau korang faham. Sekarang ni tengah revolusi ni. Nampak tak? Kebangkitan rakyat ini adalah satu revolusi. Ni, yang saya cakap ni, kau beribu orang tengok, yang korang buat BTT, kau komen, kau apa. Ni revolusi lah ni. Sebab apa saya cakap itu? Sebab korang sebelum ni mana ambil tahu pasal benda ni? Ya ke? Betul lah cakap. Sebelum ni kau orang tak ambil tahu pun, kau tak ambil pot pun. Hari ni kau orang ambil tahu, kau terlibat, kau buat konten, kau bercakap, kau revolusi. Inilah dia revolusi kebangkitan rakyat. Bila kita buat satu revolusi yang besar ini, selamatkan negara ni, reset, baru reborn. Barulah ini yang dikatakan kita berhutang dengan anak kita. Kita settlekan hutang ini, barulah anak kita mudah. Tak adalah dia berhadapan macam kita, macam bapak kita ni. Atuk kita hutang dengan bapak kita. Bapak kita hutang dengan kita. Kita berhadapan dengan situasi hari ni, mampus Melayu ni. Kalau kita tak selamatkan. So, kita berhutang dengan anak kita ni. Now, kita selesaikan hutang ni. Macam mana orang Melayu kena bersatu? Revolusi. Kebangkitan rakyat, suara keramat. Now tengah bergerak kalau kita nak berfikir lah. Siapa yang tak ambil bahagian, dialah orang yang rugi. Rugilah. Saya cakap tu, rugi. Siapa tak ambil bahagian, rugi. Engkau tak ada dalam sejarah ni. Ni sejarah yang akan tercipta ni. Now ni. Kalau nak faham lah. Nak faham lanjut, kena join Telegram Tim Malabot lah. Besok kita VC dalam Telegram Tim Malabot. Besok malam VC dalam Telegram Tim Malabot. Besok malam 9.30 baru boleh buka. Besok dalam VC Telegram Tim Malabot kita nak buka pasal Perang Dunia Ketiga, pasal kapal US yang ada dekat Selat Melaka ni. Kau tahu tak? Kau tahu kan? Kapal perang US ada dekat Selat Melaka, dekat Laut Cina Selatan. Kau ingat saja-saja ke tu? Kau tak tahu Anwar Ibrahim ni, bos dia ni ke atas Amerika. Dia boleh rancang lah. Dia boleh rancang. Tapi bila kebangkitan rakyat, dia tak boleh buat apa-apa. Sebab tu saya cakap, korang bukan ayam yang tunggu masa nak kena sembelih. Kalau korang ayam yang nak kena sembelih, saya pun tak cakap macam gini. Buat apa aku nak cakap, buang masa. Sebab aku tahu, rakyat Malaysia ni bukan ayam. Kita ni bukan ayam. Kita lagi lah orang Melayu. Kita ni bangsa yang pemberani. Orang Melayu bukan bangsa penakut. Orang Melayu bangsa pemberani. Buktinya, beratus tahun kena jajah. Orang Melayu tak tukar agama. Orang Melayu masih berjuang. Tak betul ke cakap? Kita bangsa yang pemberani. Kita merdeka ni, untuk cakap merdeka ni, tanpa perang tau. Orang Melayu jeka je. Keluar British. Betul. Kita tak berperang. Hanya dengan perjanjian. Muslihat. Ni, kekuatan orang Melayu ni. Bangsa yang pemberani. Betul? Kau pergilah kaji balik sejarah orang Melayu ni. Kau tak adalah sampai Portugis tak tahan keluar, masuk Belanda tak tahan tu, tak boleh orang Melayu ni. Portugis tu, dia kalau masuk dia tak keluar dah. Dia masuk dia keluar tak tahan. Liatnya orang Melayu ni, dia keluar Belanda masuk. Tak boleh belah lah orang Melayu ni. British pula masuk, pun tak boleh juga. Bangsa yang pemberani. Now, benda yang sama lah. Cuba kita bayangkan lah. Cuba kita bayangkan. Saya borak dengan Ijat ni lah. Ijat cerita dekat Sir. Cuba kita bayangkan. Saya nak live ni. Cuba kau fikir
Empire British, satu empire yang besar. Besar ni, empire yang besar. Dia menguasai dunia. Dunia tau. Malaysia ni dia jajah. Singapura, Sabah, Sarawak. Habis dia jajah ni. Dia nak buat Malayan Union. Dia kuasa dunia ni. Kuasa besar ni. Nombor satu masa tu. Nak buat Malayan Union. Orang Melayu bukan siapa-siapa. Tapi nenek moyang kita dengan berjalan kaki. Ada yang mungkin tak pakai selipar. Ada yang mungkin pakai kain pelikat. Daripada utara ke selatan, pantai timur ni semua berkumpul menentang Malayan Union, menentang kuasa British, kuasa nombor satu dunia waktu itu. British surrender. Kau tak nampak ke? Kalau kita fikir balik, kenapa British surrender? Guys, ini tanah kita. Nenek moyang kita dulu dah buktikan dah. Mereka buat pun untuk anak cucu dia. Hari ni perkara yang sama berulang. Kita buat untuk anak cucu cicit kita, bukan untuk kita. Seperti mana nenek moyang kita buat dulu ni. Dan kunci dia adalah dengan penyatuan orang Melayu. Ya, hari ni ada orang Perdana Menteri. Sama macam British waktu itu. Dia menguasai tanah Melayu. Anwar hari ni Perdana Menteri. Dia kerajaan. Ya, sama-sama. Tapi kebangkitan rakyat, kebangkitan orang Melayu, tak ada siapa pun boleh halang. Kita bukan nak musuh. Kita nak menyatakan suara kita ni menentang rejim diktator Anwar Ibrahim. Ingat guys. Teruskan bercakap, teruskan cakap kempen kita dan 26 bulan ni. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Esok, Tim Walabot 9.30 malam. Tim Walabot yang ada 52,000 tu. Jangan salah masuk kumpulan. Okey semua, terima kasih banyak. Terima kasih tap-tap sikit. Terima kasih moderator. Terima kasih yang tap-tap tadi 1 juta. 1 juta ni dah 340,000. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. YT dah ada boleh pergi kat YT